Kerajaan PHBN dulu tinggalkan hutang dekat Kedah ni 2.86 bilion. Itu yang rasmi. Yang tak rasmi kita tak tahu lagi berapa. Mana puak-puak honggang tu? Rakyat Kedah hampa tahu dah puak-puak PHBN ni dia buat apa? Dia duk wariskan kepada kita projek-projek yang gagal. Yang aku nak sebut kali ni gang, tu projek Marina Harbour tu. Tahun 2003 siap, tapi tak pernah digunakan pun. Kalau hampa pergi rujuk balik video aku yang aku dah londeh puak-puak ni, bukan setakat projek-projek terbengkalai ni saja, hampa tahu tak? Malah dalam bentuk jumlah hutang yang besar yang diwarisi oleh kerajaan yang baru naik lah ni. Salah satu hutang yang besar tu adalah hutang sada 147 juta. Awak geng honggak tak mau honggak benda ni. Lepas tu hutang tunggakan potongan cukai LHDN. Player-player yang dulu ni 10 juta tertunggak hutang. Selain daripada hutang, ada juga pampasan-pampasan yang kerajaan negeri Kedah kena bayar sebab kegagalan puak-puak PHBN ni. Tu projek Jerai International Park tu kena bayar 21 juta ringgit dekat syarikat swasta. Ada lagi satu projek-projek yang disembunyikan oleh puak-puak PHBN ni yang melibatkan Yayasan Islam Kedah, diarahkan oleh mahkamah untuk bayar 11 juta ringgit kepada syarikat Long Island sebab gagal pindah milik 16 lot di Tandok sana tu. Hampa buat projek apa ni? Tapi kegagalan yang paling nyata hampa tahu apa dia? PHBN gagal dalam pengurusan asas kemudahan rakyat negeri Kedah. Sepatutnya kerajaan dia kena tukar secara berkala paip-paip yang bawa air bersih kepada penduduk ni. Tapi lama mana dah tak tukar. Lebih dari separuh paip-paip ni tak ditukar. Mai zaman MB ni lah baru nak tukar. Sepatutnya benda ni kena tukar secara berkala. Ada jadual dia. Tapi puak-puak ni tak buat. Kesan dia, sekali nak buat, belanja besar lah cik oi. Hampa ingat tak lagi puak-puak PHBN yang sebelum ni umum dalam sidang DUN nak buat Bandaraya Perubatan Sains Kedah dan Bandaraya Aero Kedah. Mereka juga umum dalam sidang DUN nak buat zon industri petroleum yan, ZP tu. Apa jadi? Jadi hampa tengok betapa tak telitinya, betapa mereka ni hanya umum, tak mau buat pun. Puak-puak PHBN ni nak lembu-lembukan kita je. Nak janji pilihan raya seolah-olah mereka hebat, tapi satu pun tak ada. Puak-puak ni tak mau honggak benda tu. Dan alhamdulillahnya, naiknya pentadbiran MB Sanusi, kita tak tambah dah hutang-hutang ni. Tapi kita kena bayar hutang-hutang akibat kegagalan-kegagalan yang dibuat oleh puak-puak PHBN yang dulu. Itu yang diwarisi oleh kita lah ni. Berani pula mereka tanya mana pi duit hasil daripada kerajaan negeri. Mereka lupa ke siapa yang buat hutang. Jadi puak-puak honggak, sila jawab benda yang aku honggak balik pergi kat hampa ni. Kalau hampa ada telok lah. No, lemah pengetatan tu CJ Darai apa tu, hampa tolong jawab Ustaz.